Okay, masalah drain ni kita tebuk tapi dia berasap. Dia berhangi. Jadi kita suspect kabel beras lah, mungkin dah habis. Jadi kabel berasnya kita dah tukar. Inilah yang lama. Kita tukar. Ini yang lama. Sekarang ni yang baru lah kat dalam ni. Tapi bila kita dah tukar kabel beras yang baru, dia makin teruk. Lepas dah tukar dia jadi lemau drain ni. Dia macam ni lah. Ni ada api ni. Macam tu je. Ini kabel beras baru ni. Dah berasap. Dia lemah. Tak power lah. Kalau orang kat 3 silinder ni. Jadi saya cadang nak tukar armature dia lah. Mungkin armature dia ni tak cukup api, ataupun mungkin ada masalah lah kat dalam ni. Ini armature baru lah. Ni yang lama. Jadi kita tengok perbezaan dia kat sini lah. Yang lama hitam, yang baru copper warna emas. Jadi mungkin ni lah sebab dia kenapa mesin kita ni bila kita guna dia berasap, dia berhangi. Dia lemau. Jadi yang ni kita pakai yang baru dan kita tengok macam mana. Okey, yang ni pula dia ada cover ni, kita cabut lah. Cover plastik ni, cover getah ni, dan kita pasang tempat baru. Macam tu. Power lah. Dah power, cuba kita tengok api dia. Okey tak? Okey, dia dah tak berasap. Cuba kita setting yang dari batu. Okay, dah power. Yang hack okay, dah power dah. Okay, dia dah tak berasap. Okay, jadi kenapa drain ni dia berhangi, dia berasap, dia lemau, rupanya armature-nya rosak.